Selamat datang ke update chat GPT harian untuk 13 Julai 2026. Semakan hari ini mendapati tiada pengumuman rasmi baharu bertarikh hari ini. Update rasmi terkini yang disahkan ialah sekitar 8 dan 9 Julai termasuk chat GPT Work, GPT 5.6, GPT Live, Plugin Directory dan chat GPT for PowerPoint. Pertama, chat GPT Work diperkenalkan untuk tugasan panjang dan kompleks. Ia boleh membuat penyelidikan, menganalisis maklumat, bekerja merentas apps dan fail yang disambungkan, serta menghasilkan dokumen, spreadsheet, presentation, laporan dan sites untuk semakan pengguna. Untuk automasi, schedule tasks membolehkan kerja dijalankan sekali sahaja, berulang mengikut jadual, bermula apabila ada trigger atau memantau perubahan. Ini sesuai untuk ringkasan harian, laporan berkala dan follow-up kerja yang tidak mahu terlepas. OpenAI memperkenalkan keluarga GPT 5.6 dengan 3 tier. Sol ialah model flagship untuk kerja kompleks. Terra memberi imbangan keupayaan dan kos untuk kerja harian. Luna pula dioptimumkan untuk tugas pantas dan volume tinggi. Rollout GPT 5.6 bermula pada 9 Julai 2026 secara berperingkat. Dalam chat GPT, GPT 5.6 Sol tersedia kepada pelan berbayar yang layak, manakala Free, Go dan pengguna logged out tidak termasuk untuk Sol. Semak model picker dan tetapan admin workspace. GPT Live ialah generasi baharu model suara untuk chat GPT Voice. Ia menyokong perbualan full duplex, jadi pengguna boleh mencelah, berhenti seketika dan meneruskan perbualan dengan lebih natural. Untuk soalan kompleks, ia boleh menyerahkan kerja kepada model frontier di belakang tabir. Mulai 9 Julai 2026, App Directory berpindah kepada Plugin Directory. Plugin boleh menggabungkan skills, apps dan app templates dalam satu tempat. Sambungan app sedia ada tidak terjejas, sementara admin workspace mengurus pemasangan dan kebenaran. Chat GPT for PowerPoint kini tersedia UMUM untuk business workspaces. Pasukan boleh mencipta dan menyimak presentation yang boleh diedit dalam Microsoft PowerPoint, bertanya tentang struktur deck, dan menggunakan skills serta apps untuk workflow berulang. Makna besarnya, ChatGPT semakin menjadi ruang kerja lengkap. Dengan teknologi Codex terbina, ia bergerak daripada sekadar menjawab soalan kepada menyiapkan kerja merentas web, mobile dan desktop, termasuk file, approval dan hasil akhir. Tindakan hari ini, semak akses model dalam model picker, cuba ChatGPT Work untuk tugasan multi-step, susun plugin yang diperlukan, uji GPT Live untuk perbualan suara, dan pastikan tetapan admin, approval serta tarikh pricing difahami.